Ni menu ni sedap ni. Pi nak tengok cara je mari tengok. Hari ni kita buat menu turut demo komen dah. Demo komen atau nak menu kena Padaman Hoi ataupun kele goreng sok cireh deh. Apa belum nak kita tengok cara je ke jangan lupa tekan like ke share. Cara buat kele goreng sok cireh dak. Mula-mula kita buh minyak masuk dulu dah. Kita mari tumis bawang putih dulu mula-mula sekali dah. Lepas tu kita tunggu minyak panas molek dulu belum kita nak buh bawang putih masuk. Berminyak panas dah kita buh bawang putih kita masuk dah. Ni bawang putih kita cicir pola air molek dah dah. Lepas tu kita tumis bawang putih masuk molek dah. Jawi hangit tu jangan lupa jawi hangit. Ni bawang putih kita masuk kadar ni boleh dah lah. Lepas tu kita boleh lah nak okey je sejak minyak dah. Belum kita tengok cara-cara lagi jangan lupa tekan like ke share dah. Lepas tu kita mari celur kele pula dah. Saat ni kita lupa buat air masuk dulu. Buat air lebih sikit tak apa. Buat air gelegak dah kita buh garam masuk sikit. Lepas tu buh minyak sikit masuk. Lepas tu kita boleh lah buh kele masuk dah. Kele ni nak celur lama sikit ni sebab kele besar. Kalau ada kele hok halus ke, baik kele hok halus molek dah. Apabila kele kita masak dah kita boleh kek lah sejak air je dulu dah. Kalau piye ada batu molek je selelek batu dulu dah. Agak atau kita sejak air sudah dah kita tu tak pinggir dah. Jangok ge lah nak jangok bekno dah. Biar nampak bekno jangok bek tu mudah-mudah yo. Ni sudah kita celur kele dah. Lepas tu kita mai tengok cara buat sok je pula lagu mana. Mula-mula kita buh minyak masuk minyak itu orang bawah saat ni lah. Lepas tu kita buat air masuk. Lepas buat air kita buh cicak hitam masuk dah. Cicak hitam ni jangan banyak agak-agak ya dah. Lepas tu buh sok cireh masuk. Sok cireh lele sudu lebih-lebih dah. Lepas tu buh sakar lele 2 sudu kita bakar dah. Becing ni suka hati lah. Lepas tu air cicak ataupun agar-agar dah dalam 2 sudu kita bakar. Lepas tu kita kucah-kucah kakah ni acur molek dulu dah. Acur kadar ni boleh dah ni. Lepas tu terasa rasa pula tengok rasa lah mana. Sedap tak sedap dah. Agak terasa sedap dah kita buh jagung puacuk air dah. Kau buh dah jauh banyak oleh kadar pekat doh tak sedap pula makan dah. Ni kadar ni boleh dah ni pekat kadar ni dah. Wi kata kadar pekat yo. Lepas tu kita boleh lah tangguk boleh pula. Tangguk rak atas keleh kita celur saat ni dah. Tengok rupa wadah dah. Sedap tak sedap kena serah diri. Kalau piye buat lagu mana jadi tak jadi boleh lah komen kat bawah tu dah. Lepas tu kita buh goreng saat ni masuk. Roi banyak dah. Kalau piye wahai makan bawang putih banyak, buh banyak dah. Ni kele goreng sok cireh turut demo komen dah. Kalau piye nak kita buat menu gapo boleh komen bawah dah.